السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل المحرم فاتحة العام وأمر بالتقوى والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Semoga kedatangan tahun baru 1448 Hijrah membuka ruang untuk kita bermuhasabah, menundukkan hati kepada Allah dan berusaha berubah menjadi hamba yang lebih baik. Khutbah yang akan disampaikan pada hari ini bertajuk Hijrah, pencetus perubahan dan pembaharuan. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar perpindahan secara lahiriah dari Mekah ke Madinah, tetapi melibatkan perubahan jiwa, pembinaan iman, pengukuhan persaudaraan dan penyusunan masyarakat berteraskan wahyu. Hijrah mengajar bahawa perubahan besar itu bermula daripada hati yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajak kita bermuhasabah agar tidak mudah menyalahkan takdir, tidak mudah menuding jari kepada orang lain sedangkan diri sendiri masih belum berubah. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah. Matlamat pertama hijrah ialah perubahan diri. Tahun baharu hijrah mengingatkan bahawa umur kita semakin bertambah dan kita semakin dekat untuk memasuki alam barzakh, iaitu alam kubur, alam penantian antara kehidupan dunia dan akhirat, tempat persinggahan pertama roh manusia setelah meninggal dunia. Maka semaikanlah niat yang ikhlas untuk berubah menjadi hamba yang lebih baik, berazam untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kepada dosa, bertaubat dan memperbanyakkan amal soleh selaras dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang Islam yang sebenar ialah orang yang membuat orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mus'ab ibn Umair, sahabat Nabi SAW, merupakan seorang pemuda bangsawan Quraisy yang hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Namun setelah memeluk Islam, beliau dengan ikhlas meninggalkan segala harta kekayaan, pangkat dan darjat demi berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Beliau dikurung lalu dihalau oleh keluarganya dari rumah, lalu hidup dalam kemiskinan. Tanpa batas, dia kekal mematuhi batasan syariat. Ketika orang lain membazir berbelanja besar kerana terpengaruh dengan dorongan nafsu, dia kekal berbelanja secara berjimat dan berhemah. Ketika orang lain bersifat menipu, dia kekal bersikap jujur. Ketika orang lain sibuk mencaci dan menyebar fitnah, dia mengunci mulut dengan lidah yang senantiasa beristighfar dan berzikir. Dan ketika orang lain memburu dunia tanpa batasan, dia memilih mengingati akhirat. Muslim yang mantap sasiah dan jati diri, sentiasa menjaga solat, memelihara akhlak, menghormati ibu bapa, bersedekah dan berinfak, menjauhi maksiat, serta berpegang teguh kepada ajaran Islam ketika berdepan dengan berbagai cabaran dan godaan zaman. Matlamat ketiga hijrah ialah pembangunan ummah. Umat Islam perlu membina budaya hidup yang merhemah, berjimat dan tidak membazir. Setiap keluarga hendaklah bijak mengurus kewangan, membezakan antara keperluan dan kehendak, lantas mengelakkan diri daripada berhutang bagi perkara-perkara yang sebenarnya tidak diperlukan. Pada masa yang sama, umat Islam digalakkan menceburi bidang perniagaan, perdagangan, perusahaan, pertanian, ternakan dan pelbagai bidang yang dapat menambah pendapatan keluarga sebagai usaha menghindari diri dan keluarga daripada kemiskinan. Dari sudut dunia digital, umat Islam perlu bijak menggunakan teknologi sebagai alat memperkasa ilmu, dakwah dan ekonomi, bukan sekadar hiburan. Anak-anak dan remaja perlu dibimbing supaya bijak menggunakan kemudahan teknologi untuk belajar, mencari kemahiran baharu, membaca bahan bermanfaat dan menyebarkan kebaikan. Mereka perlu dididik supaya tidak terlibat dengan judi dalam talian, buli alam maya, penyebaran fitnah, menonton dan menyebar gambar tidak bermoral serta kandungan yang merosakkan akhlak.
Matlamat keempat hijrah ialah perpaduan. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, antara perkara pertama yang baginda lakukan ialah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Islam membina ummah dengan persaudaraan, kasih sayang, keadilan dan saling membantu. Hari ini perpaduan kita diuji dengan kepelbagaian bangsa dan agama, perbezaan pandangan dan kabilah politik, perbezaan taraf sosioekonomi, perbezaan pencapaian pendidikan dan pelbagai perbezaan lagi. Menghayati nilai hijrah akan menjauhkan kita daripada perbuatan saling menghina dan saling bertelagah, serta menyebarkan fitnah dan memutuskan persaudaraan. Jangan nanti ketika kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala tercatat kita memiliki hati yang dipenuhi kebencian terhadap saudara sendiri, meskipun kita mendirikan solat dan melakukan pelbagai ibadah. Betapa ruginya puluhan tahun persaudaraan yang terbina musnah dalam sekelip mata hanya disebabkan beberapa minit pertelingkahan. Sedarilah suatu hari nanti ketika kita terbujur berpakaian kafan, kita tidak lagi memerlukan kemenangan ketika pertelingkahan, tetapi sangat memerlukan doa, kemaafan dan redha daripada manusia. Perpaduan menuntut kita saling menghormati, berlapang dada dan mendahulukan kepentingan ummah. Jika berlaku perselisihan, selesaikanlah dengan hikmah, kerana ummah yang bersatu akan menjadi kuat, manakala ummah yang berpecah akan mudah lemah. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, hijrah yang sebenar bukan sekadar perubahan tahun, tetapi perubahan niat dan perubahan perbuatan. Berlaku apabila hati kembali ingat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu amanah dipulangkan kepada yang berhak. Lidah dibasahi dengan istighfar dan langkah diatur menuju jalan yang mendapat keridaan Allah Azza wa Jalla. Insaflah, Jumaat ini atau Muharram ini mungkin Jumaat dan Muharram terakhir buat kita. Segala yang kita genggam akan ditinggalkan, sedangkan yang mengiringi kita ke alam barzakh hanyalah amal yang ikhlas. Maka sebelum tubuh diselimuti kafan, selimuti hidup kita dengan taubat. Sebelum jenazah kita diangkat untuk diusung ke liang lahat, angkatlah darjat diri dengan amal soleh. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang tawadhu'. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiyah, berteraskan al-sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in, serta para ulama yang muktabar meliputi aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Perbanyakkanlah selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وبركة واغفر ذنوبنا وتب علينا وارزقنا عملا صالحا واختم لنا بالحسنى يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah tahun baru ini sebagai tahun yang penuh kebaikan dan keberkatan. Ampunilah segala dosa kami, terimalah taubat kami dan dorong hati-hati kami untuk cenderung melakukan amalan soleh. Akhirilah hidup kami ya Allah dengan kesudahan yang baik. Allahumma ya Mannan ya Razaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniai mereka rezeki berlipat ganda, sucikanlah harta dan jiwa mereka dari golongan fuqara dan masakin, daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Allahumma ya Aziz ya Qahar, lindungi umat Islam yang sedang dizalimi serta ditindas oleh musuh-musuh Islam, terutamanya umat Islam di bumi Palestin dan Iran yang kini menjadi mangsa kezaliman Zionis Israel bersama Amerika Syarikat dan sekutu mereka. Limpahi ihsan-Mu ya Allah, membela dan mengurniakan kemenangan kepada hamba-hamba-Mu di bumi Palestin dan Iran untuk dapat kembali hidup dalam suasana yang aman, selamat dan makmur. Allahumma ya Mu'izz ya Azim ya Kabir, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami Dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Dar Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah, Ibn Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurulah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zahra Salim serta kerabat diraja, dan kami Allah seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.